Ramai yang masih ingat beli barang kemas ni sama macam kita beli gold bar dengan dinar. Tapi sebenarnya itu silap yang paling besar dalam simpanan emas. Emas ni nampak sama, tapi nilai jangka masa panjang dia jauh berbeza. Bila kita beli barang kemas, kita bukan cuma bayar harga emas, tapi kita juga bayar kos upah yang tak standard dan mudah dimanipulasi. Masalahnya, bila kita nak jual emas tu semula, kos upah tu jadi hangus. Kita hanya dapat nilai emas semasa, bukan harga penuh yang kita bayar waktu dulu. Lagi satu, barang kemas ni ada spread yang lebih tinggi. Maksudnya, beza harga beli dan harga jual dia lebih besar. Sebab itulah ramai rasa rugi bila nak jual balik. Jadi kalau tujuan kita untuk memaksimalkan keuntungan, barang kemas bukanlah pilihan yang terbaik. Tapi jangan salah faham barang kemas ni tetap ada fungsinya. Ia cantik untuk dipakai dan boleh jadikan simpanan kecemasan bila kita terdesak. Cuma kalau matlamat kita untuk simpanan jangka masa panjang, gold bar dan dinar ni jauh lebih berbaloi. Barang kemas untuk dipakai, gold bar dan dinar untuk disimpan. Boleh follow Fiza untuk lebih banyak lagi tentang ilmu emas dan keuangan, ataupun tekan saja di beg biru tu untuk tuan-puan bermula simpan emas.